Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad, wakil Ikatan Persaudaraan Islam Jepun, ingin menceritakan tentang pengalaman saya sepanjang setahun di berada di Jepun, dan sekarang yang saya lihat kesan nilai-nilai Islam yang muncul di Jepun ini sendiri seperti amanah, menjaga waktu dan sebagainya. Dan apabila saya melihat mereka orang yang bukan Islam mengamalkan ajaran Islam, saya telah mendapat satu pengajaran yang sangat besar bahawa saya Islam ini yang berada di Malaysia langsung tidak mengambil kisah tentang value-value Islam. Seterusnya antara cabaran-cabaran yang wujud sepanjang saya ada di Jepun ini sendiri seperti perasaan malu untuk bersolat di hadapan orang-orang Jepun, dan perkara itu dan cabaran itu dapat diatasi apabila kita bersama-sama dengan kumpulan-kumpulan atau bersama-sama dengan rakan-rakan yang sama-sama inginkan Islam itu bangkit dan merasa indah dengan value yang wujud dalam Islam itu. Jadi dengan itu insya-Allah sama-sama dengan rakan-rakan yang lain sama-sama kita menjadikan Islam itu di mata di tempat yang mana-mana. Saya Nazif, sekarang belajar di Rumah Universiti tahun ketiga. Apakah bentuk ketegangan atau cabaran yang dihadapi Jepun sebagai seorang Muslim? Bagi saya, waktu solat lah. Sebab kalau sebagai seorang Muslim, kalau kita keluar berjalan-jalan atau bermusafir ke mana-mana di Jepun, seperti yang kita semua sedia maklum, bilangan masjid tu sedikit. Jadi untuk menunaikan solat tu agak sedikit sukar lah. Jadinya menunaikan solat di tempat-tempat awam seperti di tempat parkir kereta tu menjadi satu kebiasaan, dan biasanya orang Jepun akan memandang kita sebagai individu yang sedikit pelik kenapa melakukan solat di jalan semua itu. Tapi sebagai seorang Muslim, kewajipan harus ditunaikan. Yang kedua, apa nilai Islam yang anda belajar di Jepun? Bagi saya, sebagai seorang Islam di Jepun, saya harus tabahlah untuk mengekalkan jati diri sebagai seorang Muslim yang sebenar. Di sini kita berjauhan dengan persekitaran Islam, persekitaran Muslim itu sendiri. Seperti di Malaysia, semua di sekeliling kita kebanyakannya orang Muslim, tapi di sini mereka berbangsa Jepun, beragama pun lain, bukan Islam. Jadi kita sendiri harus mempunyai jati diri yang teguh untuk terus mengekalkan jati diri yang dihadapi sebagai Muslim di Jepun ialah bila nak mengamalkan cara hidup Islam, bila macam nak makan, nak solat, nak kena cari makanan yang halal tu susah nak jumpa. Kalau nak kena check kedai yang kita nak makan tu betul-betul makanan tu halal ke tak. Lepas tu macam waktu solat kadang tu tak ngam dengan waktu jadual kelas kita. Kelas kadang tu bersambung, gap 10 minit je kena solat, kena rushing waktu tu lah. So yang tu lah yang sukar sikit. Perlu usaha. Susah lah sebagai seorang Muslim kat Jepun ni. Satunya nak cari makanan yang halal, and satu lagi tempat sembahyang. Itu je lah benda yang saya belajar daripada kat Jepun kan. Yang nilai Islam kita ada kat diri kita adalah kebersihan lah. Sebab jika kita tengok orang Jepun kan, memang kita sebut Jepun lah, tengok tandas diorang. Tandas diorang berbeza dengan tandas kat Malaysia kan. Walaupun tandas di masjid pun kan, tandas masjid pun lagi kotor daripada tandas kat sini lah. Kat sini patutnya macam tu, macam orang cakap apa, separuh daripada iman kan. Itulah saya rasa lah yang saya belajar di Jepun ni. Masa belajar kebanyakannya solat lah kan. Solat kadang-kadang kita KQ kan, waktu solat kita Kasanaru waktu solat tu di dalam waktu KQ ataupun waktu lab atau research tu. So masa tu kita terpaksa lah, kita terpaksa cari tempat space, biar space yang kecil pun, tapi kita nak
terpaksa pergi ambil wuduk di toilet dan kita solat di tempat-tempat yang kecil, contohnya di bawah bawah tangga ataupun di dalam bilik-bilik research tu kan. Dan waktu saya kerja ni macam saya pergi Gemba, saya bekerja di Gemba. Gemba ni walaupun kita cakap kita orang Islam, tapi tempat tu dia dah tersedia kan. Dia tak boleh nak sediakan tempat baru untuk kita untuk solat. Maka di situ tak masalah, kita guna kreativiti kita sendiri dan kita gunalah ayat kita untuk khutbah lah kita untuk beritahu kepada orang di Gemba tu kan, Antosyak ke, cakap saya pergi solat dan kalau ada tempat space yang saiznya mungkin 2 meter persegi kan, so saya solat di situ lah. Dan sentiasalah saya bawa ni lah kompas dengan sejadah Maiden, sejadah nipis, boleh lipat-lipat. Dan waktu kerja juga makan kalau siapa yang duduk di Rio, di asrama, dia makan dia dah ada sediakan makanan, tapi makanan tu Potondo mereka boleh katakan semuanya tak boleh makan lah. Maka di situ kena sama ada cari makanan di kombini seperti di udang segera tu, ataupun bagi yang berkahwin macam saya berkahwin, tiap hari saya bawa. Biasa kebersihan, mereka betul-betul menjaga kebersihan. Tiap hari mungkin ada tempat tiap hari macam orang bekerja, ada yang tiap hari, ada tiap minggu kami akan soji. Dan kedua, kesihatan dia cantuk jaga. Hampir tiap minggu dia akan peringatkan tentang pemakanan kita. Tadashi seikatsu. Tadashi kisoku no seikatsu. Cara hidup yang sihat lah kan. Antaranya breakfast dan pagi ada Raja Taiso. Tiap pagi saya akan buat Raja Taiso untuk panaskan badan. Dan kedua, ketiga nilai Islam dia ialah diorang jujur dalam bertugas. Diorang tidak leka, tidak ada cuai dalam bertugas. Kalau macam dia tak adalah nak main Facebook ke main email ke, memang diorang cantik buat walaupun tak ada orang tengok. Itu nilai jujur dan amanah lah dalam kerja mereka. Cabaran yang terhadapi solat, kerana solat itu kerana sini tak ada tempatkan khas. Saya dah faham solat, kita cari tempat sendiri di mana-mana saja, di bawah bangku, di bawah pokok, di bawah mana-mana saja boleh solat. Kemudian sebab nilai yang saya belajar di Jepun ialah nilai istiqamah, di mana walaupun kita di sini tak ada ustaz, tak ada siapa apa yang akan kata suruh sembahyang, tapi kita kena istiqamah ibadah, sebelum ibadah wajib, solat wajib, fardu, puasa atau segala. Bentuk cabaran dan dugaan yang first kali mungkin bahasa lah masa belajar bahasa dan jadi Tomodachi Kanke betul sensei Seto no Kanke itu yang paling susah. Tapi kalau kita dah rapat tu dan kita cantum dengan Islam kita, means kalau masa mula-mula dia orang nak kenal kita, dia orang macam ajak minum kan, cara dia orang budaya, cara dia orang ajak minum, pergi karaoke semua. Tapi kalau kita cantul cakap dengan dia orang pelan-pelan, dan lama dia orang akan faham. Mula-mula dia orang akan shitsukoku lah, ajak, tapi dah lama dah faham, dia orang faham kita, dia orang akan cari tempat untuk kita pula kan. Saya kata untuk cari kita punya, untuk sesuaikan dengan kita punya kehidupan. Kena tetap pendirian lah, point dia. Kemudian yang kedua apa ya? Nilai Islam di Jepun. Bukan nak cakap pasal Jepun, tapi cakap dengan sesama orang Islam di Jepun. Kalau macam contoh yang paling dekat lah, kalau di Malaysia, orang Indonesia dengan Malaysia bergaduh kan, tapi di sini orang Indonesia dan Malaysia rapat, sangat rapat. Macam bersama Islam memang nampak lebih rapat lah daripada di tempat lain lah. Kalau di Malaysia, kita mungkin akan bersama dengan orang Malaysia je, tapi di sini kita akan bersama dengan semua orang Islam, bersama komuniti lah. Assalamualaikum. Bagi saya sebagai seorang Muslim kat Jepun ni, saya rasa paling susah bila kawan-kawan lah kan, dia orang rasa nak tahu satu benda kan, dia selalu tanya, kenapa Islam tak buat ni, kenapa Islam ni, makanan halal tu apa. Bagi saya paling susah nak terang benda tu lah, sebab
satu kau cakap MBM senang lah, tapi tak cakap dalam bahasa Jepun dia agak kotoba dia macam pelik-pelik sikit lah, saya tak boleh kan. Yang satu ni dah hampir setahun, takkan sebulan, saya setahun sebulan dekat Jepun ni, dan saya dapat tengok kan, walaupun Jepun ni dia buat kata orang dia bukan tak ada agama kan, dan memang majoriti bukan orang Islam kan, tapi dia ada nilai seorang Muslim lah dalam diri dia orang. Contohnya yang saya dapat macam tepati masa. Sekarang yang dah hadapi di Jepun, kira-kira yang pertama lah mungkin perlu ikut kawasan macam saya, area Johor. Agak susah lah nak cari Muslim lah, tak ramai sangat. So mungkin dari segi ilmu-ilmu pengajian Islam tu kurang sikit lah dengan geng-geng, sebab tak ramai sangat kan. Mungkin pertama lah. Yang kedua, dari segi ability travel, mungkin sedikit kesesaran lah kita nak solat kan. Kalau kat Malaysia sebenarnya kan berhenti mana-mana masjid, tapi dekat Jepun ni kita kena cari kawasan bawah dekat sendiri, kita ambil saya kita solat. Sebenarnya tak ada masalah pun bila dah biasa, tapi mungkin mula-mula tu agak berjanggal lah. Tapi insyaAllah selepas lepas ni mungkin jadi biasa lah kot. Kemudian soalan yang kedua, apakah nilai yang saya belajar di Jepun? Mungkin yang saya nampak yang paling obvious adalah ketepatan waktu lah. Kalau kita tengok di Malaysia, culture dia berbeza lah. Kalau kita tengok janji di Jepun ni kalau pukul 2, sharp pukul 2. Kalau kat Malaysia tu mungkin ada sedikit kita lari lah sikit daripada waktu yang sepatutnya kan. Kalau kat Jepun ni by group, kita mesti on time lah apabila janji dengan ada cara sensei ataupun dengan pergerakan blackmail lah. Mungkin nilai tu ada amat penting lah, sebab kita dah janji. So kita belajar daripada orang yang bukan Islam menepati janji, iaitu janji waktu. So itu adalah benda yang sepatutnya kita belajar daripada orang Islam, tapi kata sini kita belajar daripada Zina kan. Itulah yang paling nilai yang paling ketara lah yang saya tengok. Biasa dekat situ kot soalan. Terima kasih lah atas soalan. Grain of sand that embraced his noble feet, all that kissed his blessed hands. Ya Rasulullah, Ya Habib Allah, grant us the chance to be with him. We pray to you, Allah.